Kalau tanya saya, pembaharuan ni kena ada, sebab dengan pembaharuan ni lah akan bantu sesiapa saja, marketer ataupun business owner, untuk siapa yang adaptasi, siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat. Dan saya tak malu nak mengaku, saya adalah orang yang antara lambat beradaptasi. Dan saya ada sebab dia. Sebab dia adalah saya orang yang kena ada rujukan, baru saya boleh bina struktur tindakan saya. Contoh, saya tak nak jadi nombor satu, saya nak jadi orang profitable sahaja. Jadi biarlah orang nombor satu, nombor dua ni gerak kan. Dia orang buatlah kerja dia orang, dan mungkin dia orang profitable lebih baik. Tapi saya dah ada rujukan. Bila saya ada rujukan, maka benda-benda yang saya tak perlu buat, yang berisiko tinggi, dapat dielakkan lebih awal. Contoh, bila orang buat video TikTok apa semua ni kan, dia cerita dia buat video mesti ni, video A, video B, video C. So saya buat, saya ambil lah video-video ni, lebih terujuk, dan pecahkan format dia. So saya punya eksperimen tu lebih terarah daripada peringkat awal.